Halo kawan. Okey, video ini saya akan sharing ini digital punya macam mana setting lah. Saya pergi cuba ikat dulu. Korang boleh tengok baik-baik. Sekarang saya mau ikat ini. Saya set ini. Saya set ini. Saya tengok. Dia sudah lebih. Jadi sekarang saya guna thread. Jadi ikut masa lah. Tetapi dia sudah balik ini. Saya tengok. Saya tekan ini. Tengok ini theta. Saya tekan. Dia pun tak ada tunjuk apa. Tetapi saya tunjukkan ini. Saya tekan thread pergi pit. Saya tekan pergi pit. Dia punya pit. Okey. Sekarang saya target inilah contoh. Saya ikat ini. Nampak? Ikat. Dia lebih. Dia berhenti di sini. Dia berhenti sini. Tak apa. Saya lagi ikat 24 4.1. Saya lagi ikat 27 lebih. 27 lebih. Jadi sekarang saya tekan ini. Dia tukar unit lah. Tetapi saya kirakan dia. Saya tekan ini. Tengok theta. Tengok. Okey. Dia ada satu theta. Nampak? Dia ada satu theta. Dia tunjukkan 27.48. Tengok kedua theta. Ada ke? Dia tak ada. Jadi dia akan tunjukkan itu theta lah. Sekarang saya lagi cuba. Sekarang saya cuba 30.38. Tengok 30.38. Saya sudah cuba 30.38. Tapi saya kira dia lah. Kosongkan dia. Saya tengok ini. Tekan. Tengok theta. Tekan. Dia 27.48. Kalau tekan 2, dia 30.38. Saya dah lagi kira. Kira satu kali. Saya lagi cuba. Okey. Ini 3369. Nampak? Nanti saya tekan C. Kirakan dia. Saya boleh tengok balik history. Tengok ini. Tekan theta. Dia ketiga theta 3369. Jadi ke satu punya theta dia 27 lebih lah. Dua punya theta dia 30 lebih. Ketiga punya theta dia 33 lebih. Sekarang korang tengok. Tadi saya sudah set itu theta ada 3 kali. Ketiga. Pertama kali, kedua kali, ketiga kali saya pun boleh tengok balik. Jika saya mau di set ini theta kena macam mana? Saya keluarkan, saya tekan ini. Saya pergi CLA. Saya tekan ini. Dia tak jadi. Saya kena tekan ini. Tekan ini. Dia jadi macam ni. Sekarang macam mana? Saya lagi tengok. Ini. Theta. Lagi ada ke? Saya tekan. Dia sudah tak ada. Sudah delete. Dia dalam punya theta lah. Sudah kill dia punya theta. Jadi, korang kena fikir baik-baik. Jika korang sudah mau delete ini. Tekan ini. Dia akan di set. Jadi, dia dalam theta sudah tak ada lah. Jadi, korang sudah faham ke? Jika korang sudah faham, boleh like, komen dan share.